Okey. Seronok tak dari belakang Cikgu Nadia? Seronok. Belajar apa? Belajar konsep. Jadi? Okey. Tengok dekat tangan Cikgu ni ada apa? Ada batang kayu. Batang kayu? Ada batang aiskrim. Batang aiskrim. Warna-warni. Warna-warni cantik kan? Cantik. Okey. Cuba tahu Cikgu apa warna yang ada ni? Hijau, merah, biru. Okey, Cikgu nak tanya airnya. Ni warna apa? Ni warna? Hijau. Ni warna? Hijau. Warna? Warna? Hijau. Warna? Hijau. Okey. Pula. Ni warna apa? Merah. 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 Okey ni. Merah. 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 Okey. Ni pula yang last ni. Warna apa ni? Warna biru. Biru. Warna? Biru. Biru. Belum. Biru. 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 Pandai. Warna apa ni? Biru. Merah. Merah. Dan? Hijau. Hijau. Okey. Hari ni kita nak belajar nak tulis nama warna ni. Ha? Susah tak apa kita belajar. Okey. Semua kena tengok depan. Semua kena tengok depan kalau nak belajar. Okey. Kita tengok ni warna apa ni? Merah. Okey. Tengok cikgu tulis warna merah. Okey. Dalam warna merah ni nama dia merah kan? Okey, ada apa warna merah ni? Ada huruf. Ni apa huruf apa? M. Okey, semua buat. Tarik. Tulis atas meja. Tulis atas meja. Okey, tarik macam cikgu buat ni, tarik. Lepas tu naik bukit sikit. Turun bukit. Naik bukit lagi. Turun bukit. Ha. Ya, betul. Okey. Kita tengok pula huruf E pula. Macam mana huruf E tadi? Tolak. Okey, semua buat atas meja. Tolak macam ni. Naik atas, turun bawah. Ha. Okey, cuba buat cikgu nak tengok. Tarik tadi. Tarik. Ha, pandai. Okey, ni macam ni. Tolak. Turun bawah. Okey, ni pula. Okey, yang ni. Okey, yang pula. Abang ni. Macam ni. Okey, pandai. Okey, cikgu nak semua tulis guna jari terunjuk. Okey, mana jari terunjuk? Tunjuk kat cikgu. Mana. Tak nampak pun. Okey. Okey, sekarang kita ambil huruf R pula. Okey. Semua macam ni. Mana jari terunjuk kamu? Pandai. Okey. Tulis atas meja. Tarik atas, tarik bawah. Okey. Lepas tu naik atas dan balik. Tolak ke atas. Ni huruf R. Pandai. Huruf apa ni? Tak dengar orang lain mana suara? Okey. Lepas tu huruf A pula. Macam ni huruf A. Macam ni. Buat bulan sabit. Okey. Ni, yang siapa ni? Siapa nama ni? Ais. Okey, macam ni Ais. Buat bulan sabit. Okey, lepas tu buat yang pendek. Huruf apa ni? Tak tahu. D. Huruf? D. Huruf? D. A. Okey, lagi sekali lah buat. Lagi sekali. Macam mana? Buat bulan sabit. Kakak siapa nama? Bulan sabit. Ni macam ni bulan sabit. Okey, lepas tu buat yang pendek. Siap dah. Mana? Cuba nak tunjuk kat cikgu balik. Okey, pandai. Okey. Lepas tu huruf H pula. Macam mana huruf H? Yang panjang. Tarik. Naik atas balik. Tolak dia turun bukit. Mana? Cuba buat, cikgu nak tengok. Pandai. Huruf apa ni? Huruf? Ni huruf M.
Okey, semua angkat satu jari macam ni. Ni kakak mana satu jari awak? Ni. Pandai. Okey, kita nak buat warna nama ni warna apa ni? Hijau. Tak dengar. Hijau. Hijau. Okey. Hijau ada huruf apa ni? Sama macam merah. Sama macam ni tadi kita sebut ni huruf apa? H. 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 Okey. Buat H macam mana H? Tarik. Baik. Panjang. Ada. Lepas tu buat bukit. Buat bukit. Buat. Mana cikgu nak tengok? Ni. Naik lagi. Ni kan hijau. Panjang sikit. Tarik panjang lagi. Okey. Ni huruf? Huruf apa? Tahu. Ni huruf apa ni? S. H. Tengok depan. Tu huruf H macam Ni mana? huruf apa? H. H. Okey. Tengok depan huruf H macam mana? Okey, kita dalam warna hijau ni ada lagi huruf. Okey, huruf apa? Huruf dia ni. Ni huruf I lah senang. I. I. Huruf apa? I. I. Huruf I. I. Macam mana huruf I? Okey, semua buat atas meja. Buat atas meja. Macam mana? Titik. Mana abang? Macam mana huruf I? Abang, Aiman. Aiman. Pandai ni. I. Tarik. Titik. Titik ni huruf I. Tarik. Titik. Pandai. Okey. Lepas tu dalam warna hijau ni ada huruf huruf apa ni? Tak tahu lah. Abang tahu. J. J. Pandai. Okey, semua buat atas meja. Macam mana buat? Senang Ada Johnny. ekor. Titik. Tengok Johnny. Betul. Okey. Next, kita tengok warna huruf. Ni huruf apa? Senang. Senang. A. Okey, sebut A. A. Macam mana A? Buat. Buat. Okey, semua buat atas meja. Tarik. Macam mana? Tengok apa ni? Wow, pandai. Okey. Last warna hijau. Tengok ni, last ni ada lagi huruf ni. Okey. Huruf. Untuk apa ni? Tengok cikgu buat ni. Senyum. Ada. Tiap. Huruf apa? U. U. Macam ni, macam ni. Macam mana? U. Mana? Macam ni tengok. Mana? Ni. Buat senyum, semua buat atas meja. Tengok macam ni. Pandai. Mana? Okey. Okey, ni adalah warna hijau. Okey, satu lagi ni. Warna apa ni? Senang. Biru. Biru. Okey, warna biru. Kita warna biru. Dalam warna biru ni ada huruf apa ni? Huruf B. Macam mana huruf B? Tarik. Buat buncit perut dia. Pandai. Okey. Lepas tu dalam warna biru ni ada huruf. Ni apa huruf apa? Tu dia depan huruf. Huruf apa ni? Apa? I. Macam huruf I. Macam ada huruf I. Pandai. Lepas tu ada lagi huruf. Tak tahu. Ni huruf apa? R. R. Macam mana R? Tarik. Tolak atas. Tengok apa ni? Pandai. Mana? Betul. Okey, last sekali. Dalam warna biru ada huruf. Apa ni? Lagi macam sakit. Lagi. Ni.
ikut arahan cikgu. Tak dengar, cikgu tak nak bagi. Okey. A, B, C, D. Cikgu akan bagi bunga setiap seorang. Kamu akan tulis guna petik gambar. Yang kita buat telinga tu. Tapi ada warna lah. Tulis atas ni. Ni ada huruf sini kan? Contohnya B. Buat B. Tulis kat sini B. Jangan tulis kat sini pula. Faham? Okey, masuk I. Tulis kat sini I. R sini. U sini. Yang ni jangan buat. Kalau tak ada kat sini, Yang itu jangan buat ke yang itu? yang ini jangan buat. Buat ini je. Tengok ni huruf. Jangan buat. Huruf ni. Huruf yang ada kat sini. Faham? Faham tak? Faham. Okey, kalau faham, dia buat salah satu yang faham. Masih. Okey. Yeay. Letak dulu. Okey, letak dulu atas meja. Cikgu cover. Sabar. Letak bunyi ni. Ambil salah satu. Ambil dia. Sama dengan Aiman. Sabar. Okey, tengok ni. Ada warna. Sabar. Okey, kita nak cikgu buat dulu. Tengok ni. Semua tengok. Kamu tak tahu nak buat ni. Okey, contohnya yang ni kan. Warna biru. Ambil warna biru. Tengok ni. Ni huruf B. Ini huruf B. Ada. Tulis kat sini huruf B. Ikut. Boleh? Boleh tak? Okey lah. Ini huruf? Huruf? Apa ni? Baik. Sini. Sama kan dia? Pandai. Buat. Sini kakak ke? Kita pensel macam ni. Kita warna macam ni. Ambil warna biru saja. Awak tengok warna biru. Pegang pensel macam mana? Macam mana pegang pensel? Berapa sini? Pegang pensel macam mana? J. Tarik. Pandai lagi sikit. Pandai lah. Ini kat sini. Tengok. Huruf macam mana dia jawab? Sini masuk huruf. Ini tengok ni. Ni huruf apa? Ini biru tadi. H. I. Okey, mana I? Boleh. Sekejap dah. Ni apa? U. Dia pandai. Masuk okey dah siap ni kan? Apa ni? Tak huruf. Pandai. Okey, kat situ pula. J. Pandai. Kita kena tahu A. Cikgu dia dah siap boleh. Kita dapat yang baik. Dah siap dah? Dah siap. R, mana R? Mana R? Ini lah. Mana? Itu. Okey, ni. Ini.
tarik. Sini. Ah. Macam mana cikgu hari tadi, tarik dulu. Ke atas tu. Pandai. Mana? Hijau. Ada huruf apa? Huruf apa ni? U. Macam mana buat sini dulu? Kita tarik ke bawah. Pandai. Tak kisah. Tak buat ada apa lagi? Merah. Okey, dah. Kemas tangan. Cuci tangan dengan tisu. Cuci tangan dengan tisu. Dah selesai. Ada lagi. Bunga dulu tak dulu atas ni. Lagi. Duduk. Nak guna tisu je tak? Lepas tangan kau. Okey. Okey, bersihkan meja, lap meja. Lap meja bersih-bersih. Kita nak buat aktiviti lain. Pasang. Dah ni. Cikgu. Okey, dah semua duduk tempat. Okey, duduk tempat. Ni siapa nama? Iskandar. Ni Haris sikit. Iskandar nak masuk. Okey, semua tengok depan. Apa ni? Macam phone. Apa cikgu nak buat ni kan? Betul, handphone mainan. Tapi cikgu nak buat apa? Cikgu nak akan bagi awak setiap seorang. Kamu kena tulis ni. Boleh? Lepas tu cikgu akan bagi pom-pom. Okey, contoh cikgu bagi dekat Aish. Kan nama Aish kan? Okey, Aish. Okey, dengar. Cikgu bagi warna merah. Jadi, Aish kena tulis warna merah. Merah. Kalau okey, abang ni apa Aiman ni dapat warna? Warna apa? Biru. Jadi Aiman kena tulis biru. Okey, yang ni pula Iskandar dapat warna apa? Merah. Okey. Buat tulis warna merah. Okey. Haris warna apa? Hijau. Tulis warna hijau. Tulis huruf hijau ini. Warna biru. Okey. Ambil satu sorangan. Okey, belum. Okey, nak pensel. Okey, silap. Kita bukan guna pensel, kita guna apa ni? Tarik kapan ni untuk apa? Telinga. Tapi hari ni kita tak buat kat sini. Kita buat atas kertas. Atas kertas nak ambil satu. Pegang je dulu. Dah. Okey, semua angkat pom-pom masing-masing. Angkat pom-pom, mana pom-pom? Tunjukkan cikgu pom-pom. Pom-pom, okey. Pom-pom Aish warna merah. Aish kena tulis nama warna merah. Okey, macam mana satu warna merah? Yang mana? Tunjuk. Ni ke?
sabar dulu. Sabar-sabar jangan. Okey, pulang balik pokok, pulang balik pokok. Sabarlah. Okey. Cuba tengok kat depan ni. Tadi siapa pegang warna merah? Siapa pegang warna merah? Okey, yang pegang warna merah tulis huruf M, E, R, A, H. Tulis dekat sini nanti. Okey, yang mana pegang warna biru? Siapa pegang warna biru tadi? Belum lagi. Siapa pegang warna biru? Warna biru kan? Tengok ni, Aiman. Warna biru mana? Ni ke ni ke ni? Ni ada huruf apa? B, I, R. Okey, nanti Aiman tulis ni tau, huruf ni. Okey, siapa dapat hijau? Siapa dapat hijau? Merah tadi, hijau? Okey. Haris tengok mana merah? Hijau, hijau mana hijau? Ni, ada huruf apa? Huruf I, J, A, U. Okey, dah boleh tulis. Tulis macam yang cikgu nak tunjuk kat depan tadi. Dah jauh, dah tak boleh. Sampai. Ikut warna confirm yang awak dapat. Pandai. Okey, lepas tu H huruf apa? Huruf ya betul. Lepas huruf H huruf apa? I, tulis I. Huruf M. Lepas huruf M, huruf C. Okey, Aiman warna biru kan? Tengok orang warna biru tu ada huruf apa? Tulis huruf tu. Pandai. Kita lihat lagi ada huruf apa lagi kat sini. Lepas E, R. Pandai. Okey, lepas tu apa? Huruf U. Tulis U. Pandai. U. Pandai kita tulis A. Pandai. Dah sampai. Dah siap dah cantik. Pandai Haris. Ni warna apa? Merah. Iskandar. Iskandar tengok yang mana Iskandar? Yang mana ni ke? Okey. Ni. Tulis sini. Dia dah ada tercukup. Dia baju. Iskandar tengok yang ni Iskandar. Merah. Tulis M. Apa tulis kat bawah tu? M. Sini M. Apa anda? Dah siap. Siap dah apa pun dah siap. Tak siap. Nanti cikgu nak panggil sorak-sorak dah siap. Cantik tak? Okey, ini dah semua. Okey, dah siap.
Okey, semua ni Iskandar. Kena ikut lori macam ni. Tengok depan semua. Ada lagi ke? Ada lagi. Letak tu. You, letak lagi ya. Sampai 100. Sampai 100 pandai. Okey. Semua pada depan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Turun. Angkat. Turun. Benar di situ. Angkat. Benar. Turun. Okey. Cikgu nak panggil yang dapat warna merah tadi datang depan. Sini datang depan. Yang warna merah mana? Warna merah. Gitu. Belum lagi. Yo. Ni Iskandar datang depan. Okey, Okey, semua tengok. Aiman, Haris. Ni siapa nama? Laida. Tengok ni. Tengok kawan awak dapat warna apa? Merah. Merah. Merah ada huruf Merah. F, E, H. Warna merah. Merah. Okey, betul. Tepuk tangan untuk kawan awak. Yeay. Okey, Haris. Kita tengok pula Haris. Haris punya dapat warna apa Haris? Hijau. Okey, hijau ada huruf Haris. U. Okey, tepuk tangan untuk Haris. Okey, ini pula. Kita tengok kawan awak dapat warna apa? Tunjuk kat kawan. Warna apa ni? Biru sini. Warna biru sini. Warna apa ni? Warna apa ni? Biru. Okey, dalam warna birunya ada huruf apa? Yang lain. Tengok depan. Ada huruf P. I. U. Pandai. Tepuk tangan. Yeay. Okey semua. Hari ni kita belajar apa? Belajar ABC. Lagi awak belajar apa lagi yang warna-warna ni? Belajar warna. Ada warna apa? Ada lagi? Kejap. Ada warna merah. Ada warna Okey. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Yeay. Boleh lagi minum air.